Bolehkah kalau kita simpan saja emas dalam akaun emas Gap tanpa keluarkan emas? Konsep akaun emas Gap atau Gold Accumulation Program adalah sama seperti akaun bank. Cuma bezanya ia disimpan dalam bentuk gram emas. Jadi, bolehkah anda simpan tanpa keluarkan emas dalam akaun emas Gap? Jawapannya boleh. Simpanan emas dalam akaun Gap tiada had simpanan dan tiada caj walau banyak mana pun simpanan anda atau berapa lama anda simpan emas anda dalam akaun. Tetapi saya ingin kongsikan tujuan akaun emas Gap diperkenalkan adalah untuk memberikan kemudahan kepada penyimpan emas untuk mengumpul gram emas dengan simpanan serendah RM100. Kerana bukan semua orang mampu untuk membeli emas yang gram besar seperti 50 gram gold bar yang harganya sekitar RM24,000 dengan sekali bayar. Walaupun emas di akaun emas Gap anda boleh jual dan aranukan emas tersebut, tetapi matlamat utama simpanan di Gap adalah untuk dapatkan emas fizikal. Kerana emas fizikal yang disimpan sendiri memegang nilai kekayaan yang sebenar dan semestinya simpanan emas bersama Public Gold adalah yang murah, mudah dan patuh syariah. Bagi tuan-puan yang ingin memulakan tabungan pertama bersama Public Gold, boleh klik link di bio saya dan tekan daftar percuma, saya akan bantu sebaiknya.